Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Dia harap semuanya sihat-sihat belaka ya. Sekarang dengan musim hujan, banjir, jaga diri baik-baik ya. Okey, hari ini Lia nak presentation tentang tajuk 3 jenis minuman sihat dalam dunia selain air kosong. Yang sedia maklum, kita tahu air kosong yang pertamalah the winner. Tapi selain daripada air kosong, apa dia 3 jenis minuman sihat itu? Mari kita bincangkan, mari kita kongsikan. Yang pertama, teh hijau, matcha, green tea, yang ni spesies yang samalah, adik-beradik yang sama. Teh hijau, matcha, green tea dah jadi sangat famous lah dalam kehidupan kini. Dia rasa semua golongan dah suka dah minum teh hijau. Kanak-kanak ke, remaja, orang tua. Teh hijau ni tinggi kepekatan antioksidan yang dipanggil flavonoids dan polyphenols. Ianya sangat baik untuk mengurangkan risiko penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak bekerja, meningkatkan metabolisme. Ia juga rendah kalori sesuai untuk orang yang takut gemuk. Sangat baik yang ni. For those yang nak kurus, teh hijau jadikan minuman kegemaran anda. Okey? Yang seterusnya, minuman apakah yang sihat itu? Yang seterusnya, susu. Susu ni tak kisahlah daripada sumber haiwan ataupun sumber tumbuh-tumbuhan. Susu merupakan minuman yang kaya nutrisi penting seperti kalsium, protein, vitamin D, potasium, vitamin B. Susu ni sangat baik. Ia merupakan asas bagi tulang yang kuat, pertumbuhan otot, keseluruhan fungsi badan. Okey, sumber tumbuhan yang boleh kita dapati untuk kalau yang tak boleh minum susu daripada sumber haiwan, boleh minum susu soya, susu badam, susu oat. Okey. Susu merupakan minuman kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minuman syurga kita panggil. Jadi, pupuklah minat untuk anak-anak minum susu dan jangan biasakan anak-anak minum benda-benda yang viral pada hari ini ataupun yalah kadang-kadang terabai untuk kecukupan minum susu disebabkan nak layankan budak-budak punya kerenah, nak minum itu, inilah, air sirap lah, apalah yang banyaknya kandungan gula. Sesekali tak apa. Tapi susu is a must lah, boleh jadikan rutin especially untuk kanak-kanak yang sedang membesar. Okey, seterusnya minuman jus sayuran. Okey, jus sayuran 100% homemade ya, tanpa apa-apa tambahan. Sekarang kan memang kita tak nak sebut brand apalah, banyak sangat minuman jus yang famous. Tapi ketahuilah mungkin ada ditambah gula ke ataupun apa tambahan-tambahan yang tak elok, kita tak pastikan. Jadi lebih baiklah buat sendiri di rumah. Kecuali memang tak sempat, bolehlah sesekali nak beli yang luar punya. Jus sayuran tinggi kandungan vitamin, minerals, antioksidan dalam satu serving tu. Jus tomato ni contohlah, jus tomato kaya dengan lycopene. Bagus untuk jantung. Jus yang red beet tu kaya dengan nitrate. Ia bagus untuk kawal atur tekanan darah. Kemudian kalau jus yang berdaun hijau macam bayam ataupun apa-apa saja yang berdaun hijau lah, bagus untuk mata sebab dia mengandungi lutein. Lepas tu bagus untuk otak juga kerana ia mengandungi vitamin K dan B. Kemudian bagus untuk membekalkan tenaga kerana ia mengandungi tinggi iron. So 3 jenis minuman inilah kita boleh kata minuman yang sihat selain daripada air kosong. Antara minuman penting yang utama. Yang pertama tadi apa? Matcha green tea. Yang kedua susu and jus sayuran. Baiklah, itu saja yang Lia nak sampaikan pada presentation kali ini. Kata-kata terakhir sebelum conclusion, your healthiest drink should not make you disappointed. Your healthiest drink should make your body happy. Apa maknanya? Kalau kita banyak sangat minum, kan banyak sekarang ni minuman yang viral-viral kan. Yang manis, lepas tu minum sakit lah. Ada kena kencing manis lah, itulah, inilah. So, minuman yang sedap-sedap yang selalu kita minum yang buat kita sakit tu bukan yang healthy. Yang sangat healthy tu mestilah minuman yang support body function kita, yang buat body kita happy
Kemudian barulah mood kita pun happy. Macam tu. Jaga diri baik-baik Boleh suggestkan apa-apa topik yang menarik untuk Lia ulaskan ataupun present pada video yang seterusnya lah. Jaga diri. Sorry kalau Lia macam sekat-sekat sikit sebab sebenarnya tengah sesama. Tapi nak juga record video ni. Okay. Bye. Assalamualaikum. Take care.